nak buat vegan tapi kenapa nama ada daging ataupun nama ayam ataupun nama ikan. It's basically nak macam orang familiar dengan texture ataupun rasa yang you pernah makan. Ada orang tanya soalan lah macam halal ke tak? Okay. So macam yang pasal vegan tak semestinya healthy kan. Yeah. Dia boleh jadi healthy kan. Tapi it's not automatically vegan means macam vegan. Macam Oreo is vegan. So kalau you makan Oreo tiap-tiap hari, ramai orang ingat macam vegan ni is healthy, makanan sihat. Tak semestinya. Sebab veganism is maksudnya no animal cruelty. So macam kalau you pakai jacket leather pun you still consider tak vegan. So kalau you nak orang tu pakai vegan leather jacket tu macam pakai fur jacket, so you're not a vegan. Dekat UK dia ada satu saya pernah nampak, dia kedai yang jual kasut. Dia nama dia Vegan Shoes. Private chef tu macam you akan beritahu you punya chef, hari ni I nak makan breakfast, I nak apa. You macam you rasa macam you king of the house. So kadang you kan tak boleh tunjuk dia punya net worth berapa banyak, you know. So kadang you boleh tunjuk lah, hari ni I kerja untuk millionaire, tapi you tak boleh beritahu siapa. And dia akan tegur I macam, don't try to make me vegan, okay? Okay. Untuk I selalu cakap ke orang, jangan kisah apa orang cakap, buat je. Kalau you tak buat, you fikir pasal apa orang fikir pasal you takkan berkembang. Hai semua, selamat datang ke Cari Makan Podcast di mana kita cerita lebih mendalam tentang industri F&B. So terima kasih semua yang tengok video hari ni. Jangan lupa like dan follow kami di semua media sosial, ada dalam description. Dan kalau suka episod ni, jangan lupa like, subscribe dan bagi komen dekat bawah. Kita sangat appreciate orang yang tengok dan bagi komen, cadangan semua. So terima kasih semua. So jom, let's get started dengan episod hari ni. Hari ni saya ada satu guest yang istimewa juga. Kita nak borak pasal satu topik yang bagi saya sangat menarik. So saya nak minta Chef Idan kenalkan diri dulu. Hai semua, saya Chef Idan. Saya adalah private chef, juga vegan chef. So, okay. Sebagai private chef, macam mana cari makan dalam industri ni? Selalunya private chef, you akan kena book daripada klien. Kalau diorang kenal you, dia akan call you macam, okay, saya nak panggil you untuk setengah event ataupun I ada celebration ataupun nak, you know, ada birthday ke apa-apa, dia akan contact. Then dia macam, okay, kita nak buat berapa dish, depend dengan apa yang kriteria yang diorang nak. Yeah. Okay. Dan apa saya tahu juga, bukan saja private chef, tapi juga bekas pengasas restoran vegan juga. Betul kan? Yeah, hijau. So, macam mana transition daripada hijau ke private chef? Dia punya perjalanan tu. So, masa I buka my restaurant, di Hijau KL, selama 5 tahun, lepas tu I tak pernah ada business partner, sebab I sebenarnya memang tak nak ada business partner because I takut kalau ada macam ada salah faham kan. So satu hari ni ada someone, kawan dia nak jadi business partner I. Then I macam okay lah, kita try sebab kenal kan. When kita kerja for 1 tahun, then tapi kita tak kerja sama. Okay. So then I ada my ex-boss. Dia pernah kerja dengan dia since 2014. Okay. Yeah, so masa I berhenti tu 2023 tak salah. Okay. So dia tahu pasal I punya business tu, macam I tak ngam dengan I punya business partner, and then I decided to macam okay lah, maybe I kena cari duit kan. So I macam okay lah. Then dia offer I, kata apa kata you kerja untuk I as my private chef. So dia start daripada situ lah. So dia macam apa, yang bos yang dulu yang dah lama kenal, dia dah bagi peluang untuk jadi private chef untuk dia mula tu. Yeah. So tu macam rezeki lah. Macam orang kata, satu pintu tutup, satu pintu buka kan. Yelah, so actually how to say, macam it works out quite nicely kan. Sebab is the restaurant
had some challenges. Tapi ada lagi satu opportunity kat situ. So you buat keputusan untuk masuk. Sebab masa I buka kedai tu pun, I masih ada buat catering. I ada buat catering on the side. I see. So dia macam senang kalau nak jadi full on private chef macam tu. Tak semestinya macam untuk I like to cari kerja. I suka buat benda santai. I tak boleh duduk diam. Okay. So I like to challenge myself and to buat sesuatu macam kalau duduk rumah bosan kan. So macam tak apalah. I cari something, mesti ada benda yang nak buat. So sometimes kalau ada job, I ambil je. So okay, bila kita buat macam apa private dining kan, private dining. So terutamanya kalau kita nak fokus dekat vegan punya cuisine, apa paling mencabar nak veganize ke de-vegan kan makanan tu? Kalau dah biasa dengan veganism, tak sangat mencabar. Okay. Kalau macam you macam baru-baru nak start, you baru nak belajar nak buat macam mana nak buat vegan, contohlah vegan ayam ke vegan daging ke. So sometimes you kena macam experience lah. You kena belajar dulu. Because kalau nak masak kan apa-apa pun, you kena macam tahu selok-belok dia macam this is the cheat, macam mana I nak hack, ada hack dia. So basically you kena know the shortcut lah. Macam so sebab you nak buat, make sure that rasa that makanan tu macam familiar. Contoh so kadang-kadang orang panggil vegan chicken kan. Bukan sebab orang nak macam it's vegan chicken. Sometimes orang akan tanya, kenapa nak namakan chicken? Betul. Kan? So I kata bukan sebab orang nak namakan chicken where you can just makan ayam kan. Tapi sebenarnya dia nak namakan chicken tu supaya orang tu macam makan, dia tahu this is macam nasi ayam. Kalau macam daging kan, macam orang masak rendang daging ke atau rendang ayam kan, orang macam tanya nak rendang daging, orang dah tahu macam rendang vegan daging. So orang tahu macam the texture is similar. Bukan macam orang macam nak buat vegan tapi kenapa nama dia daging ataupun nama ayam ataupun nama ikan. It's basically nak macam buat orang familiar dengan texture ataupun rasa yang you pernah makan. Especially untuk orang yang baru nak jadi vegan, kadang-kadang macam I nak jadi vegan tapi macam I tak tahu nak. So macam untuk diorang dia faham ni lah cara dia. So dia macam apa, is not to say kita nak cakap benda ni macam nak tiru ayam ke daging ke, tapi kita nak bagi nama tu supaya orang faham, familiar kan? Sebab kalau dia ada nama macam totally unique, orang macam apa tu? Orang macam apa ni, takkan tak tofu apa benda, orang macam tofu ni dia rasanya macam mana. Basically dia macam vegan tu macam kadang-kadang let me tell everyone juga macam apa maksud vegan. Sebab ramai orang macam tak faham. Yelah, saya pun nak tanya juga macam mana kita nak bagi definition dekat vegan tu. So, ramai orang ingat macam vegan ni is healthy, makanan sihat. Tak semestinya. Sebab veganism is maksudnya no animal cruelty. In Malay called tak ada penyembelihan or like membunuh binatang. So orang fikir macam vegan tu healthy lah. Sometimes vegan pun boleh jadi tak healthy juga. Yalah, betul. Sebab saya pernah nampak orang yang dia bukan vegan, dia vegetarian, tapi banyak makanan dia still macam goreng, still macam ada yang sama, vegan pun sama. So dia tak semestinya maksudnya healthy kan. So healthy tu boleh base untuk semua jenis makanan. Vegan ke, makan animal ke, itu boleh healthy, can go to any kind of food. Just cara macam mana you masak. Betul. Okay, so saya nak tanya juga, bila Idan sendiri buat keputusan untuk jadi vegan, dan apa yang membuat you sendiri nak jadi vegan? Okay, start masa tu 2019, literally sebelum COVID. Okay, ngam-ngam. Ngam-ngam sebelum COVID. Okay. But masa tu I dah start buat food business. Okay. So mula-mula before I turn vegan also, macam mana I masuk in the food industry. Okay, kita boleh cerita semua. I dalam food industry. So basically I kerja in the club before.
Okay. I work in the club. Lepas tu ada staff datang kerja kan. I pula suka masak. Then mereka kata, okay lah bawa 10 nasi goreng today. Or bawa 10 pasta. And then one day I buat ayam penyet. Okay. So I tengah masak ayam penyet ni, I buat the sambal kan. And then I ask, my nenek duduk sebelah rumah I je. Okay. Then cakap nenek I, nenek try sikit sambal I. Okay. Then nenek I kata, tak nak lah, tak pandai. Dan macam apa tak pandai, I selalu masak, I selalu makan you punya masakan kan. Dan nenek I cakap, alah tak pandai lah, macam nenek rasa lah. Dan so my nenek rasa dia sambal. Then dia pergi balik rumah dia. Tiba-tiba 5 minit kemudian dia datang bawa sepinggan nasi. Dia kata nak sikit lah sambal tu. So I post story tu dekat I punya Facebook. Then kawan I semua, wah nenek approve. Sebab mula-mula dia macam tak, macam dia belum rasa, dia tak approve kan? Sekali dia rasa, dia terus so semua macam, wah nenek approve. Okay, kita orang nak try sambal jod. So that's I start business. Then blah blah blah, buka kedai. And then 2019 old brand panggil Eden Picnic. Okay. Yeah, still similar concept. The Nusantara, Indonesian, Malaysian, but a bit of Western food. Okay. And then I ada 2 kawan I, both are vegan. Okay. One Sabahan, one is from KL. Then diorang yang inspire I untuk jadi vegan. So I tanya diorang macam, macam mana lah nak jadi vegan ni. So I belajar semua. And then 2019 tu I decided to letak satu dish je dalam I punya menu. Okay. So masa dulu I jual bao. Okay. Ada steam bao kan. So I buat lah rendang bao. I ask people to try. Then I macam tak best lah. I want to challenge myself. Okay. I nak buat brand baru. Okay. So I brainstorm kepala I macam nak buat nama apa lah. Brainstorm macam vegan hijau. Hijau is nama dia strong kan. So okay lah buat hijau. Okay. Dan bila buat hijau tu, masa tu fokus 100% vegan. Masa tu I ada brand. Still ada. Masih ada. Okay. Then I stop Eden Picnic masa pandemic tu, because masa pandemic kan dah macam you gonna sustain the rental and stuff. So I nak fokus with one brand je. So since I dah buka yang baru tu, kata I memang plus I dah committed, I dah jadi vegan. Okay. So before I buka the brand tu, I macam okay, I'm gonna turn vegan today. Okay. But I did vegan most of the time. Sometimes I buat vegetarian. Okay. Faham. Untuk 6 bulan, first 6 bulan. Okay. Tapi ada satu hari cheat day. Ni masih I mula-mula nak start. Yelah, sebab orang cakap they're better, instead of you terus tukar, you macam slowly adapt kan. Slowly transition kan. Lepas tu selepas tu after 6 months tu I think I'm ready to turn like fully vegan. Okay. Then after that I terus jadi fully vegan for until today is already 6 years. Wow. So since then fully vegan. Okay. So bila fokus dekat hijau tu memang jadi full vegan punya fokus lah. So I nak macam advocate people juga macam macam I can be a vegan and korang pun boleh jadi vegan juga. So kita sebut pasal vegan ni kan, dia ada how to say macam-macam pendapat orang ramai kan tentang vegan kan. Akan ada orang cakap kan, kalau kita ambil makanan tradisional, jadikan dia vegan, ke makanan yang bukan vegan, jadikan dia vegan, orang agak sensitif sikit kan kadang-kadang. Macam mana kita nak macam lawan orang punya sensitivity terhadap vegan tu? Elok kalau you macam introduce Nusantara food to orang luar. Sebab tak semua orang boleh try. So I ada lagi satu cerita. Okay. Ni masa I first time buat Ramadan buffet. Okay. For vegan food kan. So I macam okay, I nak buat. Because masa I buka hijau tu, I ada buat Sunday brunch. Okay. Tapi tu bukan Malay food lah. Okay. Tu macam Western brunch food, macam quite healthy. Tapi lepas tu I macam dah Ramadan, I kata I nak buat Ramadan buffet the whole month. So I buat lah Ramadan buffet. So I introduce all this kampung food. Then the Chinese and Indian come. Dia dah cakap, this is I punya first time lah makan makanan Malay. I macam,
What do you mean? Tak macam tak ada kan, macam I fikir balik betul juga. Tak ada orang buat lagi vegetarian or vegan Malay food. Okay. I mean, mungkin ada vegetarian but vegan Malay food masa tu belum ada banyak lagi. Faham. Dia still masih kira niche lah. So then macam I think this is the niche market yang I kena adapt. Macam I kena buat so orang macam, because bila you macam lain dari yang lain, orang macam diorang nak tu. Faham. Yeah, so I buat, and then I punya menu masa tu I tukar terus. Semua ada, I belajar macam to veganize more Malaysian cuisine. Macam dulu I buat macam asam pedas. Masa buat buffet tu macam ada asam pedas, masak lemak, like still Indonesian and Malay food, because my grandmother is Indonesian, my father is from Kedah. So macam I adapt both culture and introduce to the world to how veganism you can play around with Nusantara food. Okay. So jadi kalau kita nak cerita pasal Nusantara food kan, kalau biasanya dia ada banyak macam daging ke bahan yang boleh kata bukan vegan. Macam mana kita nak kekalkan dia punya authenticity kalau kita jadikan dia vegan? Ada ke cara ke macam mana kita nak pilih bahan ke? Sebenarnya you kena tahu alternatif untuk setengah ingredient tu. Macam tadi I cakap pasal texture makanan dengan rasa dia kan. Macam orang familiar, macam rasa macam vegan ayam macam mana rasa, atau vegan ikan. Contoh you kena, kalau you dah tahu cari the alternative ingredient, contoh macam ada orang guna macam kalau I nak buat ikan goreng kan, macam akan guna tahu dengan seaweed, marinate dia dan goreng, so dia macam adalah texture macam you know, dan ada juga rasa daripada seaweed tu kan. Seaweed tu so ada rasa macam seafood lah. Macam kadang-kadang macam kalau you nak buat calamari pun you kena main the texture. So macam kalau I boleh guna oyster mushroom, tapi you kena cut, macam potong dia macam calamari ke ringan. Ataupun sekarang dekat supermarket pun ada jual, tapi dia guna konjac. Yes, konjac. Konjac sebab pun dia punya texture macam rubber kan. Yes, betul. And then itulah you kena tahu dia punya texture of macam contohlah mushroom is a good alternative untuk macam ayam, tapi cara dia masak tu macam mana, sebab you nak jadikan texture bila masak tu macam tekstur ayam kan? Okay. Ataupun tekstur daging ke apa. So dia sebenarnya lebih kepada macam mana you nak ambil bahan apa, masak macam mana untuk jadikan macam tekstur you nak ke rasa you nak, yang familiar tu. So orang macam rasa dia macam daging, tapi taklah rasa daging. Macam dia punya tekstur tu macam daging. Faham. Macam kita cakap tadi kan, dia bukan like 100% you rasa daging. Yelah, dia bukan nak macam tiru sebiji, tapi dia nak macam dapat yang tekstur semua lebih kurang sama kan. Betul. Okay, apa yang macam boleh kata salah faham paling besar orang terhadap vegan food? Ada orang tanya soalan lah, macam halal ke tak? Okay. Macam mana jawab soalan tu? I jawab je akak. Masa tu kan semua tanya, Dik, halal ke tak? I kata, Kak, kita guna sayur je Kak. Tak, macam mana kita nak makan? Macam nak kena sembelih bawang ke? Okay. Sebab tak ada menggunakan arak ke apa untuk masak kan. So macam InsyaAllah dia halal. Faham. Yelah, salah satu tip yang saya dengar untuk orang yang pergi luar negara kan, kalau dia risau pasal halal, salah satu cara is cari vegan punya food kan. Sebab kalau vegetarian, dia still ada orang boleh kata was-was ke, tapi kalau vegan memang tak ada bahan animal langsung memang kan? Totally semua berasaskan tumbuh-tumbuhan. Which is should be dia jawab yang halal ke tak kan? Okay. So itulah lagi satu is yang pasal vegan tak semestinya healthy kan. Dia boleh jadi healthy kan, tapi it's not automatically vegan means macam Oreo is vegan. So kalau you makan Oreo tiap hari, yelah. betul. Yelah, dia sebab saya dekat Malaysia belum nampak dia
macam how to say luas lagi, tapi dekat UK orang ramai yang aware pasal vegan. So banyak produk kita akan nampak vegan. Tapi betul. macam Oreos vegan, Tapi orang tak macam-macam tahu. vegan. Yes. Ya, tu macam accidentally vegan. Macam orang tak tahu vegan. Dan setahu saya dekat Malaysia belum lagi ada sistem yang macam apa government tetapkan pasal vegan, vegetarian. Kita memang kena baca ingredients sendiri, kan. Betul. Ya. Dekat ya betul. Dekat supermarket tu you kena rajin lah. Kena extra effort sikit. Okay. So macam mana kalau kita tengok macam vegan, boleh kata dia dah jadi satu trend, kan? Macam ada juga elemen trendy. Macam mana kita nak kekalkan identity vegan tu as not just a trend. Macam orang buat sebab dia trendy, tapi sebenarnya ni satu lifestyle ke, satu benda yang boleh tahan lama ke. You kena adapt. Adapt dalam lifestyle hidup you, macam mana you bangun, like dengan how you adapt dengan you punya everyday life. Tiap hari you macam mana you veganism tu macam orang kata yang plastik semua tu, kan. So veganism is quite a big lifestyle that you kena tukar. Macam orang kena tahu juga, macam kan orang kata is against animal cruelty. Macam saya cakap tadi, kan. So macam kalau you pakai jacket leather pun is still consider tak vegan. So kalau you nak orang tu pakai vegan leather jacket tu, macam pakai fur jacket, so you're not a vegan. Kadang macam I vegan, tapi you pakai fur jacket. So itu orang akan panggil you as a plant based. So dah ada dua jenis juga. Setengah orang macam dia practice everyday life dia, dia makan vegan tapi dia pakai leather, dia pakai you know, macam benda-benda yang tak vegan. So they are consider macam as a plant based, dia bukan vegan. So dia sebenarnya kalau kita nak jadi macam 100% fully vegan, is actually lebih kepada lifestyle choice, not just makan apa. Betul. Kan? Dekat UK dia ada satu saya pernah nampak, dia kedai yang jual kasut. Dia nama dia Vegan Shoes. So dia memang buat kasut macam leather, seakan leather, tapi dia bukan. Sebab dia dah tahu untuk betul-betul veganism sebagai lifestyle, memang dia target market dia, kan? Okay, so kita cakap juga, kan, saya dapat tahu juga last year 2025, kan, ada juga launch business baru. Macam mana nak sebut? Reka. Sebut Reka. Macam Reka, kan, which is lebih kepada tablescaping, floral arrangement. So I tengah slowly tukar I punya bidang tu buat floral arrangement, but still I ada buat catering here and there. Kalau ada orang call ke, I still ada buat. Now I tengah fokus buat floral arrangement. Okay, so kalau kita buat macam floral arrangement, tablescaping tu, dia ada macam mana macam effect dekat rasa hidangan tu. Kalau kita hidang makanan dengan dia punya tablescaping, ada juga effect dekat rasa makanan tu ke? Dalaman ada. Sebab kadang-kadang you macam, kalau you pergi, dia akan bagi you vibe, atau macam dia tukar you punya mood. Contohlah dalam bilik tu, kalau you bagi kosong, you buat semua nampak macam minimal, so macam vibe dia macam, you rasa the vibe dia macam ni. So kalau dia tak macam banyak bunga warna pink, so orang tahu this is more like sweet ke, or more like feminine stuff. Kalau you macam tiba-tiba macam you punya decoration tu macam semua hitam, so you tahulah macam the mood, orang akan faham. Dia akan terus put in your brain, kan. Macam apakah mood dia. Is it lebih kurang sama macam contoh yang kalau kita ada restoran atau cafe, kita kena fikir dari segi dekor. Sebab dekor akan set the mood. It's not just makanan saja, kan. Contohlah kalau you buat kedai you Nusantara, tapi you letak macam hutan-hutan, so orang macam orang faham macam this is like Nusantara vibe. Tapi kalau you letak macam tapi tengok juga macam mana you punya vision lah, how you nak your client rasa masa you nak makan tu. Contoh kalau you nak buat macam alien punya decoration ke, tapi nak buat Nusantara pun boleh juga. Maybe you punya konsep macam tu. Yelah, it depends on how to say your individual punya creativity and your individual punya style. You nak dia punya experience macam mana. Kadang-kadang macam kita nak, because life sekarang sebab
how you jalani hidup you, macam mana you nak experience your life. So kadang-kadang orang nak buat rasa tu lain, mungkin you nak buat that kind of alien ke to have that kind of experience. So orang kan pergi kedai you sebab you are lain daripada orang ni. Yelah, cara nak membezakan semua kan. So you different. So orang cakap best lah kedai dia, macam dia macam alien contohnya kan. Faham. So saya nampak kan, kalau yang dari segi private chef, sebagai chef, dia ada satu macam skill set kan. Lepas tu juga kalau kita nak masuk dekat decoration semua kan, dia ada skill set kreatif juga. Adakah bila gabungkan dua-dua tu, dia macam pakai proses yang sama, macam you boleh pakai yang kreatif proses dalam masakan ke, ataupun yang skill dekat masakan akan bantu creative side ke, macam mana tu? Memasak is more like science. Macam you kena tahu dia punya heat, dia punya flavor, dia punya you campur berapa banyak nisbah dia. Macam you nak floral arrangement is macam mana you play around dengan macam bunga, a bit of science juga, tapi macam cooking is science, dia punya lebih banyak gunakan, you know. Kalau macam bunga tu tak sangat. So dia macam kena tahu macam air letak banyak mana, and more like creativity. Yeah. Whereas kalau masak dia more to science lah, which is dia punya formula semua. Ya, macam resipi. Kalau resipi tu kan macam science kan. Kalau baca macam ni letak berapa banyak, ni garam ke apa. So kadang-kadang yang ni tukar flavor, yang ni tambah ni jadi more apa-apa, you know. Sebab kalau kita masak kan, kita boleh ikut resipi jadi. Tapi kalau kreatif, dia tak ada resipi yang kita ikut. Dia kena ikut kita sendiri punya creativity kan. Actually masak pun kalau you pandai agak-agak kalau you dah biasa, you boleh je macam kadang-kadang you kena tahu macam cakap alternatif lah. Macam kadang-kadang you cakap daging, you tak nak guna daging, kena vegan kan. So kadang-kadang you masak ni, alamak, ada limau tak ada. So you kena cari benda lain. So kena guna acidity. So gunalah cuka, something like that. You kena pandai adapt to apa kat keliling you ada. You alamak benda ni tak ada, then you kena macam alamak kena lari pergi pasar jauhnya atau kedai dah tutup, then you kena tak ada. So you kena cari dalam kawasan kitchen tu, tengok apa ada. Contoh alamak garam dah habis, then you kena cari alternatif juga. Nak guna apa? Guna kicap. Kicap kan sos kan masin kan. So you kena pandai adapt lah. So there ada element of creativity juga kan, which is yelah, kita kena juga ada skill macam mana nak match ke balance tu kan. Okay. So okay, kita cakap pasal yang dekor semua, pasal estetik kan. Sejauh mana estetik boleh bantu orang kalau dia buka bisnes, membantu jualan dia? Adakah estetik main peranan yang sangat penting ataupun makanan saja ke? Saya rasa dia more to balance dengan macam mana you approach you punya client. Ya, kadang-kadang you buat makanan nampak cantik tapi rasa dia bland macam mana kan. Faham. Tapi semua orang punya cita rasa lah berbeza kan. So kadang orang ni suka masin, kadang orang ni suka masam, kadang orang ni suka manis. So kita tak boleh nak macam puaskan hati semua orang. So kadang-kadang apa yang you masak tu, kalau memang untuk you sedap, tapi untuk orang yang try makan tu kurang untuk diorang. So kadang-kadang you kena, it's luck jugalah, you know. Okay, kita dah banyak cerita pasal pengalaman dalam restoran, pengalaman dengan dekor, estetik semua. Tapi saya nak tanya juga pasal pengalaman sebagai private chef. Macam personal chef. Macam kalau you kerja restoran, kalau you pergi restoran kan, you makan kat kedai tu, kedai tu makan untuk semua, masak untuk semua orang. Okay. Dia preparekan makanan, you you beli je apa yang dia jual. Macam private chef tu macam you akan beritahu you punya chef, hari ni I nak makan breakfast, I nak apa. You macam you rasa macam you king of the house. Macam you nak apa, you bagi tahu je chef tu you buat. Macam I nak you buat lobster pasta ke contoh kan. So you buatlah untuk klien you. Kata I nak buat mushroom soup tapi macam dengan dalam roti ke. So macam sebab you punya private chef,
untuk klien tu. So you minta apa pun you punya chef akan buat untuk you. So dia boleh kata betul-betul custom lah. Customize. Kita minta chef masak, chef akan masak. You macam kalau you nak simple macam hari ni nak masak kari ayam, contohnya kan. Okay. Contoh kalau you nak macam hari ni I nak fancy, I nak buat macam plating macam ni, supaya rasa macam akan fancy hari ni. So you tak payah keluar pergi restoran. So apa beza private chef dengan caterer? Caterer you masak untuk 100 orang, or 50 orang, or 1000 orang. Okay. Private chef tu you masak ikut klien you berapa orang dia invite rumah. Kalau dia ajak 5 orang, 10 orang, you masak banyak tu lah. Kalau dia seorang, you masak untuk dia je lah. Ada juga? Ada juga. Kalau kata hari buat family you masak untuk semua orang. So dia memang dia kata lagi intimate lah. Macam kalau dia buat event kat rumah ke. More special lah. Macam kalau dia lain lah, sebab you minta je dia punya experience pun dia tengok dia akan dia keluarkan dia punya expertise dia dan tunjuk dia kat makanan dia. So selalunya akan datang masak dekat rumah klien ke, masak dulu ke? Usually memang kita akan masak kat rumah klien lah. Melainkan dia macam tapi kalau yang masak sendiri yang hantar tu more like catering. Yelah, saya tengok banyak juga dekat TikTok, selalu dekat luar negara, orang yang kerja sebagai private chef, dia tunjuk macam dia datang rumah klien, lepas tu dia beli barang, lepas tu dia masak-masak. Tapi dia tak tunjuk klien dia siapa. Dia just tunjuk apa dia masak. Sebab kadang-kadang klien dia tak nak di-expose. Sebab dia macam private. Kadang-kadang dia VIP ke. Kalau dekat luar negara dia panggil apa? UWNC or something. I tak ingat. Apa tu yang high something high net worth punya. HWNC ke something like that. So kadang you kan tak boleh tunjuk dia punya net worth berapa banyak, you know. So kadang you boleh tunjuk lah, hari ni I kerja untuk millionaire, tapi you tak boleh beritahu siapa. Yelah, sebab saya banyak tengok video macam tu. Boleh kata itu lebih kurang apa Idam buat dengan private chef. Tak perlu sebut nama klien ke apa. tapi lebih kurang macam tu lah. Lebih kurang macam tu lah. So kadang dia, masa kerja dengan dia memang I kerja untuk dia je masa tu. Okay. Ada satu regular client lah. I memang kerja untuk dia je. So every day dia kata hari ni I nak diet lah, you buat telur rebus je lah breakfast. Rebus je lah 2 telur je. Okay. Sehari tu kerja senang lah kan? Tengok lah. Tapi kita akan untuk dia, pagi-pagi dia akan minta I nak juice. So I akan sediakan, kita ada buat skinny juice. Kita nama dia skinny juice. So dalam peti ais tu kita dah sediakan. So satu hari dia akan minum 1 skinny juice. Lepas tu tengah hari tu dia akan start makan pukul 3. So dia kata kadang-kadang dia akan bagi tahu the day before, esok kita makan benda-benda macam ni, sekian-sekian. So I kata prepare untuk dia. Hari ni I nak oxtail curry. Buatlah oxtail curry untuk dia. Dengan so kalau kadang-kadang kita oxtail curry tu, dia akan dah tahu dah, kalau dia makan oxtail curry ni, dia kena ada ikan masin, kena ada telur masin, kena ada sebab you dah tahu dia punya macam preferences. Preferences. So dia tahu dah ini kena pair dengan ni. So you tak boleh tukar. Kalau you nak tukar, you kena tanya dia. Best lah kalau ada private chef kan. Kita memang best. Apa-apa masak kan. Kalau ada duit, bayar je private chef tu. Apa yang macam makanan yang paling macam tak tahulah pelik ke menarik yang pernah diminta masak untuk klien? Klien I paling senang. Dia macam dia tak diminta pelik-pelik. Kalau I yang nak buat pelik untuk dia, kata tak payah nak fancy-fancy. Dia kata I just want comfort food. And then dia kalau fancy pun kadang-kadang dia minta untuk event je lah, macam macam tadi I cakap macam I nak mushroom soup tapi dalam roti. So kan ada roti yang besar tu kan. So kena korek dia punya isi ada letaklah mushroom soup tu, and then you serve. So macam kalau dia ada macam private dinner dengan dia punya kawan-kawan, dia bawa tu macam orang macam wow, specialnya. Faham. Ada ke elemen boleh masukkan yang table decor juga? Macam contoh kan, kalau dia buat event, you boleh masak dan you boleh juga buat decor untuk dia punya event ke sebenarnya dia pun buat dekor dia sendiri. Okay, so fokus dekat chef saja lah. Fokus dekat chef je lah. Okay, so yang tu vegan juga ke semua jenis makanan? I punya klien masa tu dia tak vegan. Okay. So I kena
kan dia akan tegur I macam, don't try to make me vegan, okay? Okay. Tapi dia pernah lah jadi vegan. Ada masa tu dia tengah kena ambil ubat ke kan. So dia kata, oh I need to makan vegan for 1 month. So buatlah untuk dia vegan for 1 month. So masa tu I macam happy sikit macam, oh best ni. Dapat macam cucuk sikit pasal kan. So tapi dia punya vegan yang dia healthy lah. Dia kata not many oil, not so much salt ke lah. Dia akan beritahu garam semua kena cukup-cukup, tak boleh macam too much lah. Dan itu I guess kelebihan kalau private chef, kita boleh minta betul-betul specific request kan. So you pergi restoran, you tak boleh, you boleh request kalau you macam ada allergy. Kalau restoran kan you macam dia akan tanya, hi, you ada allergy tak? You allergy apa? Kacang ke, seafood, shellfish ke kan. Kalau macam private chef, you dah tahu dah klien you apa tak boleh ambil. Betul-betul sebab dia memang betul-betul customize kan. Memang you memang dah kerja dengan dia. So you tahu dia apa tak boleh makan semua. Betul. Dan you tahu dia punya preference macam mana kan. Macam tadi kan, kalau dia nak oxtail, dia nak macam ni. You dah tahu dah apa pairing dia. Oh best lah. Tengok one day nanti kan. Mana you boleh lah call I. Senang kan. Kena bagi tahu apa nak resipi apa semua kan. Tak payah begitu resipi. You kata je I nak dish apa. Which is I guess beza dengan kalau kita just order orang untuk masak. Selalunya dia ada menu, kita pilih. Tapi yang ni kita yang pilih, chef yang you pilih dan pandai-pandai lah chef tu buat kerja dia. Itulah dia punya room kan. Itulah private chef. So kita cerita pasal masa depan kan. So okay, apa cabaran terbesar Idan rasa sekarang dengan business private dining? Is it macam elemen logistik ke? Apa yang cabaran paling besar bila buat private chef tu? So basically private dining ni macam dia semua macam custom. Dia macam dari sourcing, prepping sampai kena set up, semua kena macam precise, ikut macam you know. Okay. So dia sebenarnya elemen logistik lah, macam mana you nak set up, plan everything. Yeah, logistik dan the expectation of the customer. Kadang-kadang you kena ikut dia punya klien punya visual. Bukan you punya visual tau, you kena ikut dia punya visual. Kadang-kadang rasa tu, kadang-kadang cuba rasa macam you kena bagi dia rasa, cukup rasa tak ni. Dia kata okay, good. Contoh kalau dia ada estetik dia. Kata hari ni you nak buat masakan tu, dia tahu, kadang-kadang dia tahu dia punya klien ni dia tak suka makan makanan macam ni. So you kena buat ikut apa yang dia nak. Dia kata kalau dia ni suka yang tofu contohnya kan. So you kena ikutlah apa dia orang nak. So I guess itu kelebihan kalau dah kerja dengan satu klien lama. Kita dah tahu dia punya rasa semua, dia punya expectations macam mana kan. Betul. So saya juga tahu ada satu account Ijau TV kat TikTok dan aktif juga buat content semua dekat sana kan. Dah lama tak buat dah sebenarnya. Dah lama tak Dia buat. jarang buat sebab dulu I rajin start buat masa pandemik. Sebab tak ada benda nak buat kan. So, okay lah buat masak, edit. Okay, malam tu edit, upload. Dulu rajin. Sekarang macam tak aku rasa nak buat dah. Tapi masa buat tu ada ke dia membantu kembangkan bisnes? Ada juga. And then dia membantu I belajar buat vegan food. Macam sebenarnya boleh buat macam ni. Macam I belajar untuk diri sendiri juga. Sebab masa tu kan pandemik kan pun I baru belajar jadi vegan kan. So macam apa yang orang belajar sekarang, kadang-kadang ada kawan I, dia hantar video masak ke, macam orang buat sekarang, orang tengah popular buat vegan caviar tu. I kata semua hantar kat I, kata babe I dah buat ni 2020 dah, masa I buat vegan tu I dah buat dah. Cakap dia. So buat content tu sebenarnya juga macam boleh kata documenting your personal journey kan. Nak belajar. Macam I dah belajar buat ni. So you boleh guna apa yang you belajar tu untuk masa depan. Okay. So kita cakap pasal masa depan. Apa macam projek yang akan datang ke? Ada apa-apa yang dan akan buat yang akan datang? Sekarang I punya plan is ada dua projek I plan. So I nak mungkin nak buka a small kedai makan jual macam tofu pho. Okay. Dengan tofu. Okay. So satu savory, satu sweet, tapi macam jual vegan food.
this is new brand is called Lembut. Lembut. Yeah. Okay. So tofu Yelah, is lembut, lembut kan. tofa is soft. So yeah. Saya perasan dengan pilihan nama semua, memang dia, how to say, dia nice sebab macam Iconic. hijau, ada Simple, simple strong. tapi dia ada maksud kan. So lembut dia simple tapi dia ada, dia sebenarnya just bukan nama saja, dia ada maksud kan. Yeah. Sama dengan Reka. Yeah, Reka it's like create. Yes, Yeah. betul. Okay. So yang tu projek yang akan datang. Yeah. So yang tu I try to tengoklah macam mana. Masih tengah dalam apa nama ni? Proses. Tapi ada lagi satu projek I nak buat. Selain buat Reka ni, ada nak buat masterclass. 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 Okay. Ajar orang memasak vegan food. Okay, interesting. So siapa-siapa nak belajar masak vegan food ke, bolehlah cari I. Okay. So dia punya konsep macam akan jadi macam kelas, orang datang, dia join, dia belajar. Kelas macam I akan buat kelas one-on-one Okay. ataupun group of 4. I tak nak buat banyak-banyak, nanti tak boleh nak fokus. Yelah, betul. Sebab dia kalau nak masak, you kena bagi attention dekat semua peserta kan. Nanti macam anak-anak lah, macam you know, kena bagi attention kat semua orang kan. So kena macam, so kalau tak nanti bagi tak cukup, nanti orang ni tak belajar, nanti dia tak puas hati. So I nak macam betul-betul intimate, so macam semua orang akan belajar macam ni, oh ni macam ni masak, then they can absorb apa yang dia belajar, the ilmu hari tu. Then so at least diorang balik pun yang happy. So, oh, I got my attention from my cikgu ke apa, you know what I mean? Okay, mungkin ada orang tengok video ni, dia macam apa, chef muda nak masuk buat makanan vegan, tapi dia takut tak diterima pasaran ke, apa macam nasihat untuk dia? Untuk I selalu cakap ke orang, jangan kisah apa orang cakap, buat je. Kalau you tak buat, you fikir pasal apa orang fikir pasal you takkan berkembang. Sebab macam kalau you dengar cakap orang, you boleh dengar cakap orang, tapi you kena dengar cakap diri you juga. So because you akan buat benda tu, bukan diorang yang buat. Yes. Sebab kalau you nak apa ni, itulah ada explain tadi tu lah. Yelah, sebab apa, kita, how to say, kita tak boleh puaskan hati semua orang. Betul. So kita kena pastikan kita, sebab yang membuat duitnya kita. betul. Orang yang nak survive ni kita. Yelah. So kita kena buat untuk diri sendiri. Macam if you cannot love yourself, siapa lagi nak buat? Itulah. So kita memang kena utamakan ourselves kan. Apa yang kita minat, apa yang kita nak kan. Betul. Okay. So kalau orang nak cari Chef Idan, mana dia boleh cari? Dekat IG ke, TikTok ke? Follow online. Kalau nak follow dekat online, boleh pergi kat TikTok. You can cari ijau.tv. Okay. Ataupun Instagram idandi ___. IDANDY___. Okay, kita akan letak link boleh untuk orang klik kan. Okay, so kalau mana tahu orang nak cuba lembut bila dia buka nanti, ataupun dia nak join masterclass, follow social media, nanti akan update. Banyak pula nak kena bagi Instagram kan. Tak apalah, boleh follow Idandi tu je. So nanti akan update. Nanti kat situ senang. Okay. Kat situ ada letak tag juga lembut dengan hijau punya account. So kalau orang nak check, boleh tengok kat sana. Okay, dan nanti kalau lembut buka, jemputlah saya. Boleh kan? Masterclass pun nak join juga. Boleh. Okay. Tak ada masalah. Okay, last question. Kita nak tanya Idan punya secret spot kalau nak cari makan kat mana? Vegan food. Boleh jadi vegan food, your punya personal secret spot you pergi cari makan. Sebab selalunya I masak sendiri. Sebab chef kan. Kadang-kadang I very fussy. Kalau I keluar makan pun kan, I very fussy dengan apa yang orang masak kan. So kalau macam vegan food, Hungry Tape. Okay. Ya, Hungry Tape. Or kalau you nak macam pastries ke, you can check out Wow Nana dekat PJ. They do like pastries. But vegan punya. Vegan pastries. Memang I think that's one of the best one. I think this is the only vegan one. Sebab it's still quite niche kan. Yeah. Okay. And then apa lagi? Kalau nak Thai food, you can try Vegelicious dekat PJ juga. Vegelicious Thai. I think that one is one of the best Thai vegan food. Thai vegan food. Yeah. Okay.
Boleh. Dah boleh lah tu 3 kan. Tapi itulah kalau kita chef, selalunya kalau saya tanya chef, dia cakap dia memang masak sendiri sebab dia dah tahu apa kena dengan taste bud dia Ya, kan. kadang-kadang macam nak makan banyak ke sikit ke, you masak je sendiri apa dalam peta ais tu. Yelah, sebab kita tahu apa kita suka kan. Okay. Terima kasih banyak-banyak juga. Sama-sama. Thank you for having me. Yes, thank you for coming. Banyak kita cerita juga. Saya juga nak ucap terima kasih banyak-banyak dekat audience yang tengok video ni. Korang semua jangan lupa follow Idan. Link semua ada dalam description. Dan jangan lupa juga follow kami di Cari Makan Podcast. Kita punya link semua ada dalam description juga. Kalau korang semua suka video ni, jangan lupa like, comment. Dan jangan lupa subscribe. Yes, subscribe tu penting. Ramai orang tengok video tapi dia belum subscribe. So subscribe juga. Terima kasih lagi sekali. Sama-sama. Kita jumpa lagi kat masterclass kan. Okay, datang masterclass, okay? Okay, terima kasih. Dan kita jumpa episod seterusnya.